Sorotan terkini Berita 757. Kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol hingga mengakibatkan kematian wajar diklasifikasikan sebagai jenayah berat seiring dengan kesan serius perbuatan berkenaan yang meragut nyawa pengguna jalan raya tidak bersalah. Pakar Psikologi Trafik dan Keselamatan Jalan Raya Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Rozmi Ismail berkata, kesalahan terbabit juga boleh dipertimbangkan untuk diklasifikasikan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Rozmi berkata, undang-undang sedia ada ketika ini perlu diperketat selain ditambah baik dengan memberi tumpuan kepada elemen keadilan kepada mangsa dan keluarga yang terkesan. Rozmi turut mencadangkan pendekatan kebajikan seperti konsep diat atau pampasan dalam undang-undang Islam dipertimbangkan bagi memastikan pelaku turut menanggung kehidupan keluarga mangsa. Di bawah Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987, individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah hingga menyebabkan kematian boleh dikenakan penjara maksimum 15 tahun, denda hingga RM100,000 dan hilang kelayakan memegang lesen memandu 10 tahun atau lebih. Sementara itu, Bank Negara Malaysia BNM menjangka inflasi keseluruhan berpurata antara 1.5% hingga 2.5% pada 2026 walaupun terdapat ancaman daripada konflik di Asia Barat. Gubernur BNM Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffar berkata, Bank Pusat tidak melihat negara akan mengalami tekanan permintaan yang berlebihan manakala skim kerajaan seperti Budi 95 akan membantu mengahadkan kesan kenaikan kos global kepada pengguna. Menurutnya, walaupun risiko kenaikan daripada perkembangan harga komoditi dan tenaga global masih wujud, polisi bersasar telah dilaksanakan bagi membantu menampung impak kepada isi rumah dan perniagaan. Bagaimanapun, beliau menjelaskan lanskap global kini semakin sukar dijangka dengan merujuk kepada perkembangan di Asia Barat dan kesan konflik tersebut menekankan kepentingan bagi Malaysia dan ASEAN untuk memperkukuh reformasi domestik dan serantau. Tambah Rashid, langkah ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk memastikan laluan pertumbuhan negara terjamin dan menampung risiko negatif yang timbul daripada ketidaktentuan global. Dalam perkembangan luar negara, Duta Besar Iran Waliullah Muhammadi Nasrabadi menyatakan kapal milik Malaysia boleh melayari Selat Hormuz dengan selamat tanpa membayar tol. Waliullah menegaskan bahawa Tehran telah dimaklumkan tentang 7 kapal milik Malaysia yang berhasrat untuk transit di Selat Hormuz dan kapal-kapal itu akan dibenarkan melintas tanpa membayar caj tol. Menurutnya, pihak mereka telah mempertimbangkan perkara ini sekaligus ia tidak menjadi masalah kerana Malaysia adalah negara sahabat dan negara sahabat boleh menggunakan selat tersebut. Sementara itu, Waliullah berkata, Selat Hormuz masih terbuka kepada perkapalan antarabangsa membingkaikan sekatan terpilih sebagai tindak balas yang sah terhadap serangan baru-baru ini dan menolak dakwaan penutupan penuh. Tambahnya, Iran terus membenarkan laluan bagi negara-negara sahabat tertakluk kepada penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan untuk transit melalui Selat Hormuz.